Hai bakal pengantin, jangan korang buat kesilapan macam ni untuk majlis kahwin korang. Part 3. Tips ni juga ramai bakal pengantin terlepas pandang untuk majlis kahwin dorang. Tips dia, kalau boleh jangan korang buat sesi salam restu tu masa hari sanding korang. So, bila nak buat sesi salam restu ni? Saya cadangkan dekat korang bakal pengantin buat sesi salam restu ni selepas majlis nikah korang. Sebab sesi ni dah lebih intimate, betul kan? Dan dihadiri oleh saudara mara sahaja. Kita tak nak lah kan masa hari sanding tu meleleh air mata kan, dengan orang-orang luar tengok kenapa budak ni kan sampai menangis-nangis macam tu kan. So kalau boleh buat sesi salam restu ni selepas majlis nikah korang. Kalau korang suka video, jangan lupa like dan share kepada lebih ramai orang. Jangan lupa juga komen kalau korang nak tahu apa lagi tip pasal perkahwinan untuk saya kongsikan. Lagi satu bakal pengantin, kalau korang tak nak terlepas pandang perkara-perkara yang penting untuk majlis korang, ataupun korang tak tahu macam mana nak rancang bajet perkahwinan untuk wedding korang, saya ada sediakan satu template khas untuk bantu korang semua bakal pengantin rancang bajet perkahwinan korang dari A sampai ke Z. Saya juga ada sediakan checklist penting untuk wedding korang supaya korang tak terlepas pandang. So, kat mana nak cari template ni? Korang boleh cari di ruangan bio sekarang.